Shiroto tak ada KKM ke? Okay, saya nak jawabkan untuk soalan ini. So, I record ni supaya tiada salah faham di antara kita. Okay. Untuk informasi anda, kita ada 3 produk. Spirina, Slenco, Livco yang ada tapak MAL KKM. Dan kita ni, produk-produk yang lain sebenarnya kita ada dapat kelulusan untuk FSQ. Itu adalah bahagian keselamatan dan kualiti makanan. Yang itu adalah bahagian di bawah KKM juga. So, kerana kita biar Shiroto kan adalah di bawah company B International, dan B International memang adalah DSAM, Direct Selling Association of Malaysia member, okay? Dan ini memang dia sangat ketat terhadap kita punya produk, okay? So kita punya produk ni kan termasuk semua produk sebenarnya ada masuk untuk dapatkan kelulusan KKM. Cuma ketika kita masukkan kepada KKM kan, so KKM sana dia cakap okay, yang ini dia bukan di bahagian untuk dapatkan kelulusan untuk MAL KKM, okay? Tapi dia dibawa bahagian dia adalah FSQ, adalah iaitu bahagian keselamatan dan kualiti makanan. So yang ini kan memang dia ni kita ada hantar untuk masuk KKM, cuma dia di bahagian untuk FSQ itu, yang itu juga adalah di bawah KKM juga. So jangan risau pasal kita punya kualiti, dan juga kerana kita punya produk untuk Shiroto tu kan, dia dalam ni bahagian yang paling besar sekali adalah kantung. So kantung ni adalah sebahagian untuk makanan. So yang ini kita sebenarnya dia bukan ubat, tapi dia ni adalah makanan. Rumusan bukannya kita punya produk tak nak ambil itu MAL KKM, tapi ketika kita masuk kepada KKM dikategorikan kita punya produk ni adalah under FSQ. So memang kita ada dapatkan kelulusan untuk FSQ. So jangan risau untuk kita punya produk, okay?